Saya nak cuba faham ni, awak pula berada seorang nak buat rancak sangat. Di TikTok tu bersaipah pasal benda ni saja. Tapi mau perhati tengok elok. Yang nak buat ramai sangat tu siapa dia? Gadis-gadis, sejak bila hamba semangat tengok cerita bertumbuk ni? Kalau ya, cerita iman ni patut penuh dengan mereka je. Sebab apa mereka tak jadi macam tu? Sebab dalam iman tak ada Syafiq Khair. Kawan tu pula baru je off market. Bila tengok berkali-kali nak mengubah delusional yang tak boleh sembuh. Kalau yang fancy jenis Chinese look pula, kita ada Pablo. Anak gaya Shah Rukh Khan, kita ada Malik. Cantik Pius punya game ni, dia cater semua taste. Saya je pergi tengok kerana Abang Syam lah, walaupun dia ada buat hal sikit dengan Cinggi kan. So menampukan hang tak boleh kata laki sangat yang pergi tengok. Laki ni adalah habitat pun kurang dari perempuan. Purchasing power pun rendah. Nak pergi tengok sebab Sheila. Time dia ada 5 minit apa saya rasa. Tapi kalau betul cerita ni orang duk buat rancak sebab banyak yang handsome, Amir Effendi nak kira macam mana? Jadi darai, peribad sapu, gangster, semua boleh. Tu seorang ni, Husyari Hussein. Uish, cek balik lah tu. Tak kisahlah muka macam member-member futsal kita ke, follower pun tak berjuta. Tapi kalau movie tu ada muka mereka, fan mesti sampai. Kita pun tak nafi kalau cerita tu letak mereka sebagai lead. Tak lebih lah sampai 100 juta kutipan. Cuma point yang saya nak bang, kita kena telan beauty privilege tu wujud. Bukan takat nak pilih hero filem, nak ambil orang kerja ke, naik pangkat ke, deal business ke, benda tu ada. Kita memang bias dengan orang segak. Bahana daripada yang muka awam ni lah. Hang, saya, zaman dah lah makin susah nak cari duit. Muka pula tak membantu. So kita kena buat apa ni? Kena pandai berlakon lah kot. Tak pun pandai bodek ke. Tak. Kalau pandai bodek pun muka pecah, orang nak pijak pula lagi. Pasal geram. Kita sebenarnya kena pandai bercerita. Yang buat Amir Effendi, Husyairi boleh menongkah arus dan ada peminat sendiri. Sebab lakonan mereka hidup. Husyairi masa berlakon dengan Amir Kahar itu, Allah, teriak sampai bertali hingga punyalah sedih tengok scene mereka. Benda yang trigger emosi kita sampai macam tu rupanya. Buatkan otak kita terfikir, oh, kalau aku boleh teriak kat sini, maksudnya ni adalah safe space dan aku boleh percaya Mamat ni. Sebab tu aku boleh luahkan emosi aku kat dia. So aku register muka dia ni sebagai orang yang aku suka nak berkawan dan berurusan. Yang boleh bawa efek sama tapi tak kena sampai berlakon pun adalah cukup dengan hang boleh bercerita. Budak-budak Abang Syam yang lain dan yang rasa muka dia pun awam jugalah, saya ada bagi free ebook storytelling yang tailored dengan keperluan apa. Link ada dekat bio. Hopefully benda ni boleh tolong brother-brother kita untuk marketkan diri mereka. Walaupun muka mereka bukan Syafiq Khair lah.